cikgu akan gunakan adalah seperti berikut, iaitu karangan ini mempunyai yang dipanggil juga sebagai karangan bahan rangsangan, akan disoal melalui beberapa sumber ataupun bahan rangsangan yang digunakan. Seperti kalau dilihat dalam soalan ini ada dialog, ada petikan yang dipetik daripada berita, juga boleh diambil daripada majalah, dan ada gambar sebagai bahan rangsangan untuk pelajar gunakan dalam karangan. Terdapat juga soalan-soalan yang menggunakan bahan-bahan seperti poster, gambar rajah, iklan, papan tanda dan sebagainya. Jadi pelajar perlu ingat bahan-bahan yang digunakan itulah akan dijadikan sebagai sumber untuk pelajar analisis sebelum menghasilkan atau menulis karangan masing-masing. Baiklah. Di sini terdapat beberapa panduan untuk pelajar ikuti sebelum menulis karangan bagi menghasilkan suatu karangan yang baik atau cemerlang. Pertama sekali, pelajar perlu teliti dan baca maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan ataupun soalan yang diberi. Okey, seterusnya pelajar perlu analisis kehendak soalan, iaitu terdapat 3 perkara yang pelajar perlu cari ataupun keluarkan dari soalan yang dibaca. Pertama, tema, seterusnya fokus dan ketiga, dimensi. Apa itu tema? Tema merujuk kepada topik utama yang dibincangkan dalam soalan. Okey, topik utama tu kalau dilihat dalam soalan ini, semestinya topik tu terdapat dalam soalan. Okey, huraikan pendapat anda tentang kraft tangan. Jadi bahan ini berkaitan dengan bahan kraft tangan dan semestinya pelajar perlu menulis karangan berkaitan kraft tangan. Okay, seterusnya yang kedua, fokus. Fokus yang cikgu gunakan di sini, cikgu gunakan rumus FCUK untuk memudahkan pelajar, dan pelajar kena jelas bahawa dalam karangan akan ada 5 fokus utama sahaja dalam setiap karangan. Okey. Dan seterusnya dimensi, rumus yang digunakan ialah dikemasin untuk memudahkan pelajar juga. Okey, apa itu FCUK dan apa itu dikemasin? Dekat sini ada cikgu sertakan. Okey, fokus soalan ini sangat penting. Pelajar perlu tahu dalam setiap karangan kebiasaannya akan ada perkara-perkara yang perkara-perkara yang ditumpuk ataupun diuji dan perkara-perkara ini menentukan perbezaan huraian karangan yang dihasilkan pelajar, iaitu FCUK itu sendirilah. F itu sendiri yang membawa maksud, faktor, ciri, faktor, punca sebab, C ciri, U usaha, K kesan. Kesan ada 2, satu kesan positif atau kesan negatif. Ada 5 fokus soalan yang pelajar perlu tahu sebelum menganalisis. Okay, seterusnya dikemasin. Yang dimaksudkan dengan dikemasin iaitu siapa pihak yang terlibat dalam soalan. Okey, pihak yang terlibat dalam soalan maksudnya terdapat banyak pihak seperti yang diringkaskan menggunakan dikemasin ni adalah rumus yang pelajar boleh pegang dan gunakan untuk pelajar keluarkan, cari pihak-pihak tertentu yang terlibat, kerana sekiranya pelajar menghasilkan satu penulisan yang lebih berfokus pada satu pihak, penulisan tersebut adalah penulisan yang lebih baik lah. Okay, daripada pelajar menggunakan kata ganti nama diri kita ataupun sesuatu yang terlalu umum, itu karangan yang kurang mantap. Jadi karangan yang matang adalah menggunakan kata ganti nama diri yang merujuk kepada soalan dan berfokus pada pihak-pihak yang disoal dalam tugasan. Okey, dikemasin yang dimaksudkan di sini merujuk kepada diri, keluarga, K keluarga. Dalam keluarga ada berapa adik-beradik, M masyarakat, jiran, komuniti setempat, generasi muda, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peringkat itulah. Sekolah, pentadbir, guru, kaunselor, pelajar, and negara, kerajaan, badan bukan kerajaan dan rakyat. Seterusnya MM, media massa. Kat sini diberi takrifan media massa, pelbagai jenis alat komunikasi, merujuk kepada pelbagai jenis alat komunikasi seperti televisyen, radio, surat khabar, majalah dan sebagainya yang dapat menyampaikan maklumat
seperti berita dan sebagainya kepada orang awam dengan cepat dalam masa yang singkat atau disebut sebaran am. Ini takrifan daripada Kamus Dewan. Okay, itu berkaitan dengan media massa. Jadi pelajar jelas bahawa dimensi ini merujuk kepada pihak yang terlibat dalam soalan. Baiklah, kita terus kepada langkah yang seterusnya yang perlu pelajar lakukan. Selepas analisis tema, fokus dan dimensi, pelajar perlu tahu bahawa setiap bahan rangsangan, analisis maklumat dalam setiap bahan dengan teliti untuk mencari fokus. Fokus yang FCUK tadilah. Setiap bahan rangsangan soalan mempunyai 2 atau lebih fokus. Jadi untuk karangan bahagian A pada kali ini, pada format KSSM, memang setiap karangan itu ada 2 atau lebih fokus. Jadi pelajar perlu tahu dan perlu analisis setiap bahan yang diberikan kerana fokus tu tidak dinyatakan secara langsung. Tidak dinyatakan secara langsung dalam soalan. Jadi pelajar perlu hati-hatilah. Okey. Dan seterusnya bilangan patah perkataan karangan. Juga pelajar perlu ambil perhatian bahawa bilangan patah perkataan hanyalah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Tidak boleh terlalu sikit sehingga kurang dari 150 dan tidak boleh terlalu lebih sehingga melebihi 200 patah perkataan. Jadi cikgu pergi kepada contoh soalan ini untuk pelajar mudah menjawab. Pelajar seharusnya ada alat-alat seperti highlighter atau pen berwarna untuk mudah pelajar bezakan. Dekat sini ini contoh soalan yang telah cikgu analisis. Jadi awak catatkan tema, fokus dan dimensi. Jadi tema kebiasaannya ada pada soalan. Uraikan pendapat anda tentang kraft tangan. Jadi itulah tema. Tema karangan ini berkaitan dengan kraft tangan. Okey, seterusnya cari fokus. Pelajar perlu baca setiap bahan ini. Contohnya dialog budak lelaki ini, saya amat meminati kraft tangan yang unik. Walau bagaimanapun minat saya terpadam kerana harganya yang mahal. Selain itu, generasi muda seperti saya kurang pendedahan tentang kraft tangan. Di sini juga dinyatakan di samping terdapat fokus pertama, pelajar perlu analisis sendiri. Jadi itu yang dikatakan fokus tak dinyatakan langsung sama ada faktor ke sebab tak diberi langsung kata-kata tersebut dalam soalan. Pelajar perlu analisis melalui isi yang diberi ini. Itulah yang pelajar dapat keluarkan fokus yang pelajar dah hafal dari FCUK itulah. Dan pada masa yang sama, pelajar juga perlu mengeluarkan dimensi dikemasin. Siapa? Yang disebut di sini adalah generasi muda. Jadi yang dinyatakan sebab generasi muda kurang minat dalam terhadap produk-produk kraft tangan. Okey, seterusnya bahan daripada keratan berita harian juga ada input atau fokus kedua di sini. Iaitu dalam perenggan pertama, Kuala Lumpur, produk kraft tangan tradisional tempatan mampu menembusi pasaran antarabangsa sekiranya Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya membantu pemasaran produk. Okey, jadi dalam konteks ni juga tak ada disebut fokus. Pelajar perlu fikir sendiri. Iaitu fokus ini merujuk pada langkah. Bila ada pihak iaitu kerajaan dari Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ini, kerajaan lah, membantu pemasaran produk. Ini merujuk kepada peranan ataupun langkah yang dilakukan oleh kerajaan. Okay, selain itu, pengusaha juga perlu memastikan penghasilan produk seni dan kraft tangan tempatan lebih kreatif tetapi kontemporari sejajar dengan aliran semasa. Jadi juga diberikan salah satu langkah lain yang perlu dilaksanakan oleh pengusaha. Jadi ada 2 isi dekat sini, pelajar perlu pilih. Perkara utama yang pelajar perlu keluarkan ialah fokus kedua iaitu langkah. Jadi bila dah dapat tema dia ialah tentang kraft tangan, fokus sebab dan langkah, seterusnya dimensi berkaitan dengan fokus kepada generasi muda, barulah pelajar boleh hasilkan karangan. Tapi jangan lupa juga sekiranya ada gambar rajah yang diberikan, keluarkan juga. Ini pelajar kena keluarkan sendirilah. Apa gambar ni? Wau bulan, baku rotan, labu sayung. Kerana gambar rajah sebarang sumber-sumber yang dikongsikan ini sebenarnya membantu. Manfaatkan dan masukkan dalam penulisan karangan kamu. Boleh dijadikan sebagai contoh-contoh produk kraft tangan.
Okey, cikgu akan teruskan dengan beberapa perkara sebelum pelajar menulis karangan seperti yang diberi dalam langkah yang kelima tadi. Pelajar perlu menitik beratkan bilangan patah perkataan. Okey, di sini ada cadangan bilangan patah perkataan mengikut perenggan. Okey, cadangan bilangan patah perkataan mengikut perenggan. Cadangan perenggan yang dihasilkan pelajar, karangan yang dihasilkan pelajar adalah mengandungi 4 perenggan. Jadi disebabkan keterhadaan bilangan patah perkataan untuk mengelakkan pelajar sendiri menghadapi masalah terlebih bilangan patah perkataan. Jadi dekat sini cikgu bagi ketetapan pelajar boleh buat 4 perenggan. Di penulisan satu karangan itu masih seperti biasa mengandungi satu pendahuluan, isi dan penutup. Cuma dekat sini dah dinyatakan anggaran. Anggaran bilangan patah perkataan untuk pelajar mudah merancang penulisan agar tidak menulis penulisan yang melebihi bilangan patah perkataan. Misalnya pendahuluan antara 30 hingga 35 patah perkataan. Seterusnya ini pendahuluan, seterusnya perenggan isi. Satu perenggan isi sepatutnya ada satu perenggan isi ada dalam 60 hingga 65 patah perkataan setiap perenggan. Juga penutup sama panjang dengan pendahuluan, iaitu ada 30 hingga 35 patah perkataan. Okey, 30 hingga 35 patah perkataan. Okey. Jadi ini anggaran patah perkataan yang pelajar boleh gunakan dalam penulisan. Seterusnya, pelajar juga diingatkan untuk mengira bilangan patah perkataan dan tulis di bawah karangan anda. Bawah kanan kira bilangan patah perkataan dan tulis Okey, ada gangguan. Okay, pelajar perlu kira bilangan patah perkataan dan tulis di bawah kanan karangan anda. Ini syarat dalam penulisan lah untuk memudahkan pemeriksa semak dan pemeriksa dapat tahu anggaran patah perkataan pelajar. Okey, ini untuk panduan pelajar. Kata nama khas, peribahasa, kata ganda dikira sebagai satu perkataan. Okey. Itu untuk pelajar waktu mengira bilangan patah perkataan. Juga tidak dilupakan dalam satu karangan yang matang perlu disertakan. Pelajar perlu ingat, pelajar perlu sertakan ungkapan menarik dan kosakata luas dalam penulisan satu karangan yang baik. Okey. Seterusnya cikgu akan pergi kepada binaan pemerengganan dalam karangan. Okey, teknik perenggan isi karangan A ini cadangan. Okey, sebenarnya terdapat banyak rumus isi atau rumus pengembangan perenggan isi yang digunakan seperti imbakub dan sebagainya lah. Dekat sini cikgu guna rumus atah acap atau lebih berfokus pada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan ni tambahan dan ayat penegasan. Okey. Okey, cikgu pergi kepada ini contoh karangan yang dibina berdasarkan soalan ini. Okey, setelah analisis soalan ini, awak dah boleh buat. Setelah analisis ada tema, fokus dan dimensi, dah boleh hasilkan satu karangan dan karangan ini 4 perenggan dan mengandungi 195 patah perkataan. Jadi cukup-cukup lah, tak lebih bila 200 dan tak kurang dari 150. Okey, binaan satu persatu untuk panduan pelajar. Pelajar kena faham bahawa ini karangan yang ringkas, karangan pendek. Sepatutnya karangan yang cemerlang, karangan yang punya huraian yang lebih tepat, huraian yang jelas, contoh yang relevan. Cuma untuk panduan karangan A ini, pelajar perlu menggunakan beberapa rumus tertentu untuk memandu pelajar agar tak terlebih bilangan patah perkataan kerana pelajar terikat dengan bilangan patah perkataan yang ditentukan. Oleh itu, ini cadangan cikgu beberapa panduan untuk pelajar ikut bagi memastikan pelajar tak terlebih bilangan patah perkataan. Okey, bagi perenggan pendahuluan, ini
ada rumus yang cikgu gunakan iaitu AR dan AA, iaitu ayat rangsangan, ayat arah. Okey. Ayat rangsangan dimaksudkan ialah ayat pertama dalam perenggan pendahuluan, iaitu ayat yang nak mulakan. Cikgu percaya pelajar mesti tahu teknik-teknik perenggan pendahuluan, mesti dah ada pengetahuan sedia ada berkaitan dengan pendahuluan. Ada ayat isu semasa, ayat sejarah, ayat definisi. Jadi pelajar boleh gunakan. Jadi ayat rangsangan ni satu ayat sahaja yang berkaitan dengan tema yang dibincangkan secara umum. Sebagai contohnya, cikgu gunakan Malaysia terkenal dengan pelbagai produk kraft tangan seperti wau bulan, labu sayung dan bakul rotan. Jadi cikgu masukkan gambar yang dikongsikan dalam soalan dalam pendahuluan. Ini adalah ayat rangsangan, ayat pemula untuk memberi rangsangan bahawa awak akan memberi rangsangan pada pembaca ataupun pemeriksa bahawa awak akan membincangkan isu atau tentang sesuatu yang berkaitan dengan produk kraft tangan. Okey, seterusnya cikgu terus masuk kepada ayat arah. Okey, ayat arah tu apa? Ayat sentuh tema dan fokus. Okey, dalam ayat arah pelajar diingatkan untuk terus masukkan tema dan fokus dekat sini. Okey, ayat sentuh tema dan fokus. Kalau lihat ayat cikgu, persoalannya apakah sebab kraft tangan? Okey, sebab tu salah satu fokus. Seterusnya cikgu juga sentuh kraft tangan, iaitu tema soalan kurang diminati oleh generasi muda. Okey, dekat sini juga dimasukkan dimensi terus. Okey, perkara yang nak dibincangkan iaitu dimensinya generasi muda. Okey, sorry. Dan langkah-langkah untuk memajukan industri kraft tangan. Okey, langkah-langkah fokus kedua. Jadi itu cara binaan ayat arah. Awak perlu menulis ayat arah yang membincangkan tentang tema, fokus dan juga pada masa yang sama dimensi soalan. Jadi bila pembaca baca awak punya pendahuluan, jadi dah jelas bahawa awak akan pastikan satu penulisan yang berkaitan dengan satu yang telah dinyatakan dalam ayat arah, iaitu sebab kraft tangan kurang diminati oleh generasi muda dan langkah-langkah untuk memajukan industri kraft tangan. Jadi secara tak langsung awak dah nyatakan ada dua fokus dalam penulisan karangan awak. Okey, baiklah, cikgu akan terus kepada perenggan isi. Okey, perenggan isi akan gunakan yang tadi, yang cikgu dah nyatakan tadi, bina perenggan isi atas acap ada AT, AC, AK, AHAP. Okey, itu yang cikgu aplikasikan. Pertama yang dimaksudkan dengan AT tu ayat pertama, ayat topik dalam perenggan isi ni. Okey, ayat topik yang digunakan iaitu ayat pertama, seperti sebab kraft tangan kurang diminati dalam kalangan generasi muda ialah harganya mahal. Okey, harganya mahal ni ada dalam bahan. Diambil terus kaitan dengan sebab dan dijadikan AT, ayat topik. Ayat pertama. Okey, dimasukkan rangkaian ayat ini, kesinambungan ayat ni dimasukkan beberapa penggunaan penanda wacana. Seperti hal ini dikatakan demikian kerana. Okey, penanda wacana untuk bagi ada kesinambungan. Bahan-bahan pembuatan sukar ditemui menyebabkan pengusaha terpaksa meningkatkan harga jualan produk. Jadi seterusnya ayat huraian. Menghuraikan ayat topik tadilah. Okey, ayat kedua ni ayat huraian. Dan yang ketiga, tamsilnya. Jadi tamsil, contoh, misal itu antara penanda wacana yang menunjukkan penggunaan ayat, menunjukkan ayat contoh. Okey, jadi dekat sini mudah untuk pembaca tahu awak dah memberikan satu contoh untuk menjelaskan huraian ataupun ayat topik. Harga bakul rotan bersaiz kecil mampu mencecah ratusan ringgit. Jadi ini merupakan ayat contoh. Okey, seterusnya hal ini menyebabkan pembeli membatalkan niat untuk membeli produk. Jadi ada perkataan menyebabkan iaitu ayat kesan. Okey. Ayat kesan AK dekat sini.
Dan jelaslah bahawa faktor harga yang mahal menjadi punca kraft tangan kurang diminati generasi muda. Jadi ini ialah ayat penegasan. Ayat penegasan sangat berkait rapat dengan ayat topik. Menegaskan kembali ayat topik yang dah dibincangkan tadi. Cuma tegaskan melalui penggunaan penanda wacana, jelaslah bahawa tuntasnya dan sebagainya lah. Okey, jadi kalau lihat balik, ini salah satu perenggan isi yang kukuh yang dihasilkan menggunakan rumus ATAHACAKAP. Jadi tak begitu panjang. Ada 62 bilangan patah perkataan jika dikira, dan cukuplah menjelaskan satu isi, membincangkan salah satu fokus dalam bahan yang diberi. Okey, jadi fokus yang kedua sama, terus kepada fokus yang berbeza. Dekat sini merujuk kepada langkah memajukan industri kraft tangan. Diambil dari petikan tadi, petikan berita, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya membantu pemasaran produk-produk kraft tangan tempatan. Okey, jadi ayat topik ni ialah isi yang diberikan dalam soalan tadi. Jadi ayat topik ni membantu kementerian yang merujuk kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya membantu pemasaran produk kraft tangan. Okay, ini isi utama. Jadi peranan pelajar, isi tu boleh digunakan ayat pertama, seterusnya hasilkan ayat huraian. Hal ini membolehkan pasaran produk ini lebih meluas. Huraikan ayat topik. Misalnya, memberi contoh. Okey, kali ini variasikan perkataan. Tadi guna tamsil, kali ini guna misal. Okey, dah berbeza. Tak adalah guna tamsil je dari awal sampai habis. Sebenarnya produk labu sayung. Tadi guna balkrotan. Sekarang guna manfaatkan gambar tu, labu sayung dipromosikan melalui iklan yang menarik. Ini contoh. Contoh ni ayat contoh daripada ayat topik. Macam mana kementerian tu nak bantu pemasaran produk. Produk itu dipromosikan melalui iklan yang menarik. Kesannya, langkah ini dapat menarik perhatian generasi muda kerana golongan ini mudah tertarik dengan iklan-iklan di media masa. Okey, ini kesan daripada contoh langkah yang dilaksanakan. Okey, seterusnya oleh itu kerajaan mainkan peranan dominan dalam memajukan industri kraft tangan melalui pemasaran produk. Okey, jadi penegasan dia balik. Okay, dekat sini juga perlu gunakan beberapa kosakata luas. Contohnya di sini ada diselitkan kosakata luas seperti perkataan dominan. Okey. Dan itu dua perenggan isi yang dah membincangkan dua fokus utama dalam karangan tadi, dalam soalan tadilah. Okey, kedua-dua perenggan ni memperuntukkan 62 patah perkataan setiap perenggan. Jadi tak terlalu banyak dan tak terlalu sikit. Okey. Seterusnya perenggan yang terakhir, perenggan kesimpulan. Perenggan kesimpulan, pelajar juga digalakkan limitasikan bilangan patah perkataan, boleh gunakan rumus yang cikgu guna, kecaha, iaitu kesimpulan. Kesimpulan ni kesimpulan utama, cadangan dan harapan. Okey, kesimpulan utama ni dia akan sebut balik isu-isu yang dibincangkan. Misalnya ayat yang cikgu guna, kesimpulannya pelajar boleh pelbagaikanlah, variasikan sama ada didaksinya, tuntasnya. Okey, kesimpulannya, pelbagai pihak perlu berganding bahu bagai aur dengan tebing. Okey, dekat sini cikgu ada selitkan penggunaan peribahasa bagai aur dengan tebing. Okey, sangat penting sangat pelajar perlu tahu, perlunya ada peribahasa sebagai ungkapan menarik dan kosakata luas untuk pastikan karangan awak kategori karangan yang cemerlang. Okey. Untuk melaksanakan prakarsa, prakarsa ni juga kosakata luas, menggantikan perkataan langkah. Okay, sorry. Okay, menggantikan prakarsa ni untuk menggantikan perkataan langkah, iaitu kosakata luas, bagi meningkatkan minat generasi muda dalam industri kraft tangan. Okay, dekat sini, kesimpulan tu memang simpulkan kembali langkah, pelbagai pihak berganding bahu, melaksanakan prakarsa ni langkah bagi meningkatkan minat generasi muda dalam industri kraft tangan. Jadi
dimensinya generasi muda dan tema Dekraf Pangan. Okey, dan selitkan satu lagi ayat cadangan dan harapan. Rakyat Malaysia sendiri juga haruslah menghargai dan melestarikan hasil kraf tangan tempatan agar warisan seni ini tidak hilang di telan zaman. Jadi ayat penutup lah yang mengandungi cadangan, rakyat Malaysia kena buat apa, dan harapan. Dengan harapan agar warisan seni ini tak hilang di telan zaman, dimasukkan dalam satu ayat, dan keseluruhan perenggan ini mengandungi 39 patah perkataan. Jadi okeylah. Okey, jadi bila dijumlahkan keseluruhannya ada 195 patah perkataan. Okey, jadi just nice, cukup-cukup sahaja. Ini contoh yang pelajar dapat dijadikan panduan. Okey, sebelum cikgu tamatkan perkongsian pada kali ini, sedikit perkara yang cikgu nak ingatkan, iaitu berkaitan dengan kriteria penskoran karangan bahagian A. Berikut merupakan kriteria penskoran. Jadi harapan cikgu pelajar dapat hasilkan karangan yang cemerlang lah. Okey, karangan cemerlang atau kurang-kurangnya baik. Dan bawah pada tu tak nak. Okey. Karangan yang cemerlang, macam cikgu ingatkan tadi, mesti ada kosakata tepat dan luas, ungkapan menarik. Ungkapan menarik itu apa? Ungkapan menarik terdiri daripada peribahasa, pepatah, kata-kata tokoh, hadis, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang dibincangkan, dimasukkan dalam isi. Sama ada perenggan isi, perenggan pendahuluan atau penutup, tak kisah kat mana-mana, asalkan mesti ada. Seterusnya, idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Ini untuk karangan, penulisan karangan yang akan memperoleh markah cemerlang. Okey, dan sedikit lagi perkongsian dari cikgu. Beberapa ciri karangan cemerlang yang pelajar perlu ambil perhatian, iaitu berkaitan dengan karangan mesti menepati tema. Okey, kena dengan tema. Kalau tema tanya tentang membaca, bincang tentang amalan membaca. Tema bertanya tentang aktiviti riadah, sukan, permainan tradisional, sebarang topik utama hanya membincangkan tentang tema tersebut sahaja. Jangan bincang tentang perkara-perkara lain. Jadi karangan awak lebih berfokuslah. Seterusnya, tata bahasa yang baik sangat penting untuk mengelakkan pelajar melakukan banyak kesilapan tata bahasa. Kesilapan tata bahasa tu merangkumi kesilapan ejaan, kesalahan struktur ayat. Okey, pelajar perlu ambil perhatian lah. Seterusnya, penggunaan tanda baca juga penting. Penggunaan tanda baca seterusnya pelajar perlu ambil perhatian penggunaan penanda wacana yang menarik. Jadi sekiranya pelajar buat banyak bacaan, pasti ada banyak penanda wacana yang pelajar akan gunakan yang menarik. Cuma dalam konteks karangan A, pelajar perlu bijak untuk memilih penanda wacana yang tidak terlalu panjang, yang boleh mempengaruhi bilangan patah perkataan. Okey, sebab karangan A ni karangan yang pendek sahaja yang membincangkan bahan rangsangan yang diberikan. Okey, yang kelima, ayat yang dibina adalah gramatis dan kreatif. Jadi sebaiknya dalam penghasilan satu ayat tu tak adalah berlaku perkara-perkara yang menyebabkan pemeriksa keliru baca ayat yang terlalu struktur ayat yang terlalu panjang dan mengelirukan. Okey, elakkan. Bina ayat yang jelas dan tepat. Sebenarnya penggunaan kosakata yang bervariasi, macam yang cikgu tekankan tadi, awak pelbagaikan. Kalau satu perenggan dah guna perkataan misal, perenggan seterusnya gunalah perkataan tamsil, dan seterusnya guna perkataan yang berbeza. Okey. Seterusnya, huraian idea jelas dan matang. Okey, ni huraian idea. Maksud dia bila awak menghurai tu, awak nyatakan yang menunjukkan awak betul-betul faham tentang isu yang dibincangkan. Okey, dan terakhir, kepelbagaian ungkapan menarik yang digunakan dalam karangan. Itu sangat penting lah. Okey, ini antara ciri-ciri karangan cemerlang yang pelajar perlu ambil perhatian sekiranya nak memperoleh markah yang cemerlang. Okey, baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar hari ini? Cikgu harapkan semuanya sihat dan ceria. Dalam kelas PDPR hari ini, kita akan belajar karangan A, penulisan surat kiriman. Sebelum itu, jangan lupa ketik tanda suka dan langani like dan subscribe video cikgu.
Baiklah, untuk karangan bahagian A, penulisan surat kiriman terbahagi kepada dua. Yang pertama, surat kiriman rasmi dan yang kedua, surat kiriman tidak rasmi. Surat kiriman rasmi ditulis untuk urusan rasmi sahaja. Antara tujuan penulisan surat rasmi adalah sebagai surat permohonan. Sebagai contoh, memohon pekerjaan, bantuan ataupun memohon kebenaran lawatan sambil belajar. Yang kedua, surat rasmi ditulis untuk membuat aduan atau bantahan atau cadangan. Sebagai contoh, aduan kerosakan jalan raya, bantahan pembinaan sebuah kilang di kawasan perumahan ataupun cadangan pembinaan sekolah di sesuatu kawasan. Seterusnya, surat rasmi juga diperlukan untuk penulisan rayuan. Sebagai contoh, rayuan kemasukan ke kolej-kolej tertentu dan rayuan permohonan derma serta bantuan kewangan. Yang keempat, surat kiriman rasmi juga ditulis dalam jemputan rasmi seperti jemputan pegawai pendidikan untuk ceramah di sekolah. Surat rasmi juga ditulis untuk tempahan barangan seperti buku-buku akademik di pusat sumber sekolah. Seterusnya, surat kiriman rasmi juga ditulis untuk meminta atau memohon kebenaran. Contohnya, surat memohon kebenaran bercuti untuk pelajar yang sakit. Kita lihat pula tujuan penulisan surat kiriman tidak rasmi. Yang pertama, surat kiriman tidak rasmi ditulis untuk mengucapkan tahniah kepada sahabat ataupun ahli keluarga atas kejayaan mereka ataupun kelahiran bayi baru ataupun kenaikan pangkat dalam pekerjaan. Selain itu, surat kiriman tidak rasmi juga ditulis untuk mengucapkan takziah atas kematian ahli keluarga atau sahabat dan bencana yang menimpa mereka. Yang kedua, kita menulis surat kiriman tidak rasmi untuk bertanya khabar berita daripada ahli keluarga dan sahabat handai yang jauh. Dan yang ketiga, surat kiriman tidak rasmi ditulis untuk bercerita tentang tempat-tempat menarik yang kita pernah lawati ataupun tempat-tempat menarik yang ada berhampiran dengan tempat tinggal kita. Seterusnya, penulisan surat kiriman tidak rasmi juga bertujuan untuk bercerita tentang pengalaman di tempat baru seperti pengalaman di sekolah baru, di tempat kerja baru, di rumah baru dan lain-lain. Dan yang kelima, surat kiriman tidak rasmi ditulis sebagai membalas surat daripada ahli keluarga ataupun sahabat handai yang dihantar kepada kita. Seterusnya, kita akan ulang kaji format penulisan surat kiriman rasmi. Yang pertama, alamat pengirim ditulis di sebelah kiri di bahagian atas surat. Kedua, garis panjang melintang dibuat di bawah alamat pengirim. Ketiga, nama dan alamat penerima ditulis di bawah garis melintang dan baris akhir pada alamat diletakkan garis. Keempat, tarikh ditulis di sebelah kanan surat dan perlulah sebaris dengan baris akhir alamat penerima. Kelima, kalian perlu tulis panggilan hormat penerima. Keenam, perkara ditulis selepas panggilan hormat penerima dan digaris. Huruf besar digunakan pada setiap awal kata kecuali kata hubung dan kata seni nama dan tidak perlu diletakkan noktah. Perengan pertama dan akhir tidak perlu diletakkan nombor dan ditulis dari tepi surat. Hanya perenggan kedua dan seterusnya diletakkan nombor dan ditulis jarak sedikit daripada nombor. Yang terakhir ialah pengakuan pengirim. Diikuti tanda tangan pengirim dan nama pengirim ditulis selepas tanda tangan dengan huruf besar sepenuhnya dan diletakkan kurungan. Jawatan pengirim boleh ditulis sekiranya ada.
Format penulisan surat kiriman rasmi ini diambil daripada buku teks tingkatan 1 pada muka surat 216. Seterusnya, kita lihat pula format surat kiriman tidak rasmi. Contoh surat kiriman tidak rasmi ini cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 muka surat 87. Baiklah, langkah pertama, kalian perlu tulis alamat penulis ataupun pengirim di sebelah kanan di bahagian atas surat. Langkah kedua, tarikh perlu ditulis selepas alamat. Seterusnya, pendahuluan surat kiriman tidak rasmi diikuti dengan kata ganti nama diri penerima. Gunakan kata ganti nama diri penerima yang sesuai mengikut permintaan soalan. Sekiranya surat itu dihantar kepada ibu, maka kalian akan menggunakan kata ganti nama diri penerima bonda atau ibunda, kepada ayah menjadi ayahanda, kepada anak menjadi anakanda, kepada adik menjadi adinda, kepada abang atau kakak menjadi kakanda, kepada cucu menjadi cucunda, kepada datuk atau nenek menjadi ninda, dan kepada sahabat menjadi saudara untuk sahabat lelaki dan saudari untuk sahabat perempuan. Seterusnya, kalian akan terus menulis perenggan isi dan perenggan penutup. Langkah terakhir ialah kalian perlu menulis pengakuan pengirim dan tanda tangan. Kita teruskan dengan contoh karangan surat kiriman rasmi. Baiklah, ini ialah contoh soalan. Baca arahan soalan dengan teliti. Gambar dan maklumat di bawah menunjukkan masalah pencemaran sungai yang berlaku di tempat tinggal anda. Sebagai seorang penduduk yang prihatin, tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang punca pencemaran sungai dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Panjangnya surat anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah, setelah baca dengan teliti, kalian perlu kenal pasti fokus soalan. Soalan ini meminta kalian untuk menulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang punca pencemaran sungai dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Dari segi pemerengganan, perenggan pertama, kalian perlu tulis pendahuluan 2 atau 3 ayat dengan anggaran perkataan sebanyak 30 patah perkataan. Seterusnya, perenggan kedua iaitu perenggan isi pertama daripada soalan, iaitu punca pencemaran sungai di kawasan tempat tinggal anda. Perenggan ini perlu ditulis 4 atau 5 ayat sahaja dengan anggaran 60 patah perkataan. Penulisan surat diteruskan lagi dengan penulisan perenggan ketiga daripada permintaan soalan. Perenggan ketiga, kalian perlu cadangkan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah pencemaran sungai ini. Dan yang terakhir ialah perenggan 4, iaitu perenggan penutup atau kesimpulan. Perenggan ini perlu ditulis 2 atau 3 ayat sahaja dengan anggaran 30 patah perkataan. Baiklah, sekarang kita lihat contoh jawapan. Cikgu mulakan dengan penulisan nama wakil penduduk Amirul bin Azizi, nombor 166, Jalan Biru, Kampung Cempaka, 05050 Alustar, Kedah, noktah. Diikuti dengan garis panjang melintang. Seterusnya, nama dan alamat penerima iaitu pihak berkuasa tempatan. Pengarah, Jabatan Alam Sekitar Kedah, Jalan Teluk Wanjah, 05450 Alustar,
Kedah, gariskan perkataan Kedah dan seterusnya tuliskan tarikh pada bahagian kanan baris yang sama dengan perkataan Kedah. Seterusnya, tulislah panggilan hormat penerima iaitu Tuan, diikuti dengan perkara. Aduan masalah pencemaran sungai, digariskan perkara tersebut. Merujuk perkara di atas, saya merupakan wakil penduduk Kampung Cempaka ingin membuat aduan tentang masalah pencemaran sungai berhampiran kawasan kediaman kami iaitu Sungai Cempaka. Masalah pencemaran sungai ini semakin serius kebelakangan ini dan telah merunsingkan penduduk kampung. Untuk perenggan seterusnya, kalian perlu tulis nombor 2 nota, jarakkan. Untuk pengetahuan pihak tuan, Sungai Cempaka pada asalnya sangat bersih. Malangnya, sungai yang bersih tersebut telah menjadi kotor dan tercemar berpunca daripada pembuangan sisa toksik daripada kilang. Kilang pembuatan tayar yang beroperasi 2 tahun lalu telah mengubah lanskap sungai tersebut. Kilang tersebut tidak bertanggungjawab menjaga kebersihan sungai apabila membina saluran pembuangan sisa toksik daripada kilang masuk ke dalam sungai. Untuk perenggan seterusnya, tulislah nombor 3 nokta dan jarakkan. Sehubungan dengan itu, saya mencadangkan agar pihak tuan mengenakan tindakan undang-undang kepada kilang tersebut. Denda atau hukuman penjara yang setimpal kepada pemilik kilang yang mencemarkan sungai sebagai khazanah alam sekitar perlulah dikenakan. Pihak kilang tersebut juga perlu menanggung kos pemulihan sungai agar sungai yang tercemar dapat dirawat. Tindakan undang-undang yang tegas mampu mengatasi masalah pencemaran sungai ini agar pisang tidak berbuah 2 kali. Seterusnya, kalian akan tulis perenggan penutup. Besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat memberikan kerjasama yang baik dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Keprihatinan pihak tuan untuk menangani masalah ini didahului dengan ucapan terima kasih. Seterusnya, kalian akan tulis pengakuan pengirim yang benar, tanda tangan, diikuti dengan nama penduduk ditulis huruf besar iaitu Amirul bin Azizi dan diletakkan kurungan. Seterusnya, tulislah wakil penduduk Kampung Cempaka di bawah nama tersebut. Setelah selesai mengarang, kira dan tulis jumlah patah perkataan. Pastikan kalian akur dengan jumlah patah perkataan dalam arahan soalan. Inilah contoh lengkap penulisan surat kiriman rasmi mengikut permintaan soalan. Seterusnya, kita lihat pula penulisan karangan surat kiriman tidak rasmi. Berikut merupakan contoh soalan surat kiriman tidak rasmi. Baca arahan soalan dengan teliti. Gambar di bawah menunjukkan keistimewaan Malaysia. Tulis sepucuk surat kepada sahabat pena anda yang berada di luar negara untuk menceritakan keistimewaan bercuti di Malaysia. Panjangnya surat anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Setelah baca arahan soalan dengan teliti, kalian akan kenal pasti fokus atau tema soalan. Tema soalan ialah keistimewaan Malaysia dan kalian diberikan 4 bahan rangsangan iaitu gambar Cameron Highland, Langkawi, masyarakat berbilang kaum dan juga gambar nasi lemak. Fokus kepada permintaan soalan ialah kalian perlu menulis sepucuk surat kepada sahabat pena. Sahabat pena ialah sahabat yang kita hanya bersahabat dengannya melalui surat sahaja. Fokus permintaan soalan yang seterusnya ialah sahabat pena ini berada di luar negara dan anda diminta untuk menceritakan keistimewaan bercuti di Malaysia. Di sini, kalian boleh menggunakan gambar-gambar yang dijadikan bahan rangsangan itu untuk membina perenggan isi.
Kita teruskan dengan teknik pemerengganan. Perenggan 1, kalian akan menulis pendahuluan 3 atau 4 ayat dalam anggaran 30 patah perkataan. Perenggan kedua ialah perenggan isi pertama 4 atau 5 ayat sahaja dalam anggaran 65 patah perkataan. Diteruskan dengan perenggan ketiga iaitu isi kedua 4 atau 5 ayat sahaja dalam anggaran 65 patah perkataan. Perenggan terakhir ialah perenggan keempat iaitu perenggan penutup atau kesimpulan 3 atau 4 ayat sahaja anggaran 30 patah perkataan. Seterusnya, kita lihat contoh penulisan karangan surat kiriman tidak rasmi berdasarkan permintaan soalan. Cikgu mulakan dengan nama pengirim Rizal bin Ahmad, diikuti dengan alamat 123, Taman Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah, noktah. Seterusnya, tulislah tarikh 1 Januari 2020. Kita mulakan dengan pendahuluan. Menemui sahabat penaku Logan Lee yang berada di Korea. Apa khabar saudara dan keluarga di sana? Saya berharap semoga saudara sihat selalu dan dapat melakukan aktiviti harian seperti biasa ketika musim sejuk di sana. Seterusnya, kalian perlu tulis kata ganti nama diri penerima. Disebabkan sahabat pena ini lelaki, jadi kalian perlu tulis saudara. Saudara, maafkan saya kerana sudah lama tidak berutus surat kerana saya dan keluarga baru menghabiskan percutian di tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Untuk pengetahuan saudara, terdapat banyak tempat pelancongan menarik di Malaysia seperti Pulau Langkawi dan Tanah Tinggi Cameron yang boleh dijadikan destinasi percutian. Saya pasti saudara dapat menenangkan fikiran apabila melihat keindahan pantai di Pulau Langkawi dan kehijauan ladang teh di Tanah Tinggi Cameron. Dua destinasi pelancongan ini merupakan destinasi tumpuan para pelancong. Seterusnya kita sambung perenggan ketiga. Selain itu, saudara pasti tertarik dengan kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia sekiranya berpeluang untuk bercuti di sini. Terdapat 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Kepelbagaian kaum ini menampilkan perbezaan dari segi adat, budaya, perayaan, pemakaian, bahasa, makanan dan lain-lain. Oh ya, bercakap tentang makanan, saya pasti saudara akan suka keenakan rasa dan aroma nasi lemak yang menjadi pilihan semua kaum di Malaysia. Jika kalian perasan, untuk perenggan isi iaitu perenggan kedua dan ketiga, cikgu ada masukkan maklumat daripada bahan rangsangan. Kita teruskan dengan perenggan penutup. Tulis sekali lagi kata ganti nama diri penerima. Saudara, sampai di sini sahaja yang dapat saya coretkan tentang keistimewaan Malaysia. Saya berharap saudara berpeluang untuk bercuti di Malaysia bersama keluarga atau rakan-rakan suatu hari nanti. Jumpa lagi dalam lembaran akan datang. Sekian, terima kasih, noktah. Dan yang terakhir, kalian perlu tulis pengakuan pengirim, sahabatmu, dan tanda tangan. Setelah selesai mengarang, semak sekali lagi. Jangan lupa untuk kira dan tulis jumlah patah perkataan. Inilah contoh karangan lengkap surat kiriman tidak rasmi yang menjawab daripada arahan soalan. Sekian sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga bermanfaat dan cikgu doakan kalian memperoleh A+ Bahasa Melayu SPM. Jangan lupa ketik tanda suka, langgani, kongsi dan tinggalkan komen, like, subscribe dan share. Cikgu akhiri dengan titipan nasihat.